Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian menuntut datang oleh fiqh musannaf bagi sebut barang. Bermula haknya barang itu bahawa disebutkan pada barang yang terdahulu pada fasal yang mewajibkan mandi. Jadi masalah haram bagi orang yang berhaid yang kabeh. Dina ditamang dalam masalah haram di hati orang yang menjunub. Jadi letengku musannaf gebak Dino letengku musannaf akan kepedatang tentang barang. Jadi tahu kuntu akan kepegah sesuatu yang hak haji, jatah haji. Jatah haji pegah masalah yang haram mata hurung menjunub. Jatah haji kepegah haji part lambab pada fasal yang mewajibkan mandi. Jatah haji hak haji. Hak haji masalah haram di hati hurung menjunub kepegah dalam fasal mewajibkan mandi. Jadi ledekum sana gubah jino. Hana gubah bab fasal mewajibkan mandi. Faqala maka berkata ianya tengku dan haram di hati hurung menjunub oleh limang segala perkara. Limang buah perkara haram bak urang yang menjunub. Bak urang hai pedang buah apan Ahaduha bermula salah satunya limang itu solat. Orang berjunub haram sembahyang. Apa sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat sama. Jaga mana? Ni kat mana junub boleh. Kadang berjunub gara-gara lupa ataupun gara-gara wati berjunub. Nyan selagi golong mana orang yang berjunubnya haram sembahyang. Apa sembahyang fardu ataupun sembahyang sunnah. Kadang golong sembahyang isya dah namanya pre-isya le. Berarti dia menjunub mana sembahyang isya. Yang menjunub dia sembahyang. Sekalipun sembahyang kifayah. Sembahyang jenazahnya haram cik menurut pendapat muktamad. Orang menjunub jak sembahyang jenazah. Guplung aju hana tinggal dia konsen orang menjunub guplung aju menan kena takbir. Hana ke mana lah. Yang mati haram sembahyang. Menurut pendapat muktamad. Dan bermula yang kedua itu membaca Quran. Pekan. Alahan yang kedua, haram yang kedua bagi orang yang menjunub membaca Al-Quran. Haram baca Quran bagi orang menjunub. Jadi yang menjunub kadang hai mano, kadang hai awal hak mano tu mano luhur tu kadang. Dan berarti dalam masa menjunubnya haram baca Quran. Ketiadaan yang dimensohkan tilawah kecuali hana haram baca atau bacaan-bacaan yang dihapuskan. Dalam Al-Quran pada buah ayat yang dihapuskan, yang dimensohkan. Nanti yang dimensohkan tu yang dimensohkan ayat ji. Ayat mati hana berlaku le. Yang dimensohkan hukum ji. Ayat ji mantang dalam Al-Quran cuma hukum ji yang dimensohkan. Nya cik. Jadi ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang dimensohkan dalam Al-Quran yang bagi orang yang menjunub hana haram baca.
Jadi bagi orang yang mujunub, haram baca Al-Quran kecuali yang hana haram atau bacaan-bacaan Al-Quran yang ka dihapuskan. Contohnya? Ayat Al-Quran yang ka dihapuskan. Nah dua. Nah yang dihapuskan ayat di langsung. Nah cik yang dihapuskan hukum ni. Jadi yang dihapuskan ayat ni, ayatnya hana di dalam Al-Quran yang kita baca bagi orang yang mujunub boleh. Ataupun yang dihapuskan hukum ni ayat kan mantang na dalam Al-Quran. Cuman hukum ni yang hana berlaku le. Hukum ni yang ka gemensoh. Ayatnya juga boleh baca bagi orang yang mujunub. Ya, apa ke yang Contoh surah ni apa? Contoh surah ni. Yang naik dalam ayat hul. Tun pada iddah. Hul. Dukun baca je. Sekalipun yang genasih hukumnya, hukum je genasih ayat je hana genasih. Hukum yang berlaku ayatnya yang genasih. Ayat tentang tahun pada iddah. Ataupun yang gemensoh tilawah haji. Yang apa ayat? Nak cari ya. Nampak? Tuhan. Yang jadi yang kedua, haram bagi orang yang mujunub, haram baca Al-Quran. Ya, hana haram baca bacaan Al-Quran yang kegemensohkan ayat ni. Ayat ni hana berlaku le. Nah, pada ayat yang hana berlaku le. Nah, lang kita yang rakyat-rakyat nak gebegah ni, hana gebegah ayat ni. Nah, kegemensohkan. Nah, yang gemensohkan ayat beserta dengan hukum ni. Yang hana berlaku le dalam Quran. Berarti jinu hana le. Dalam Quran hana le. Bahkan kegemensohkan. Nah, ladam yang gemensohkan ayat ni. Tapi hukum ni mantang na. Ayat na hana le dalam Al-Quran. Cuman hukum dari ayat na mantang na dalam Al-Quran. Yang kita baca ayat na hana haram. Ni noh nak buka ayat ni. Yang asyikhu wa syikhatunya yang hukum ni. Hukum tentang syekh dengan syekhah urtuha yang berzina yang kena rajam. Yang hukum dalam ayat yang kegemensohkan. Ayatnya hana le ka kegemensohkan, tapi hukum urun tuha agam yang berzina kena rajamnya mantang berlaku hukumnya. Hanya maksudnya ayat ni yang kegemensoh, tapi hukum ni mantang na. Yang kita baca ayat yang kegemensohkan kan hukum ni ayat ni dah bacanya hana haram. Ayat yang kegemensohkan. Ayat ada ianya baca ataupun huruf. Apa dah baca ayat ni ataupun dah baca huruf ni yang hana haram. Dan dah baca huruf tak apa ni cik hana haram. Itu kecil suara ada ianya baca ataupun jihar. Apa dah baca secara ubah tu be dengar gerau ataupun dah baca secara rakyat tu yang hana masalah. Asal yang gemensohkan. Tapi punya hana gemensohkan yang haram baca. Nampak? Dan keluar dengan Quran oleh Taurat.
Jadi terbit daripada kata-kata Quran, Taurat, haram baca Quran. Keluar daripada kata-kata yang kitab Taurat. Namanya kitab Taurat hana haram baca. Walaupun orang tengah mujunub. Hana haram. Orang hana haram cik dong orang orang haram. Ni orang hana haram cik. Wal Injil dan Injil. Nah, nanti baca kitab Injil. Bagi orang yang menjunub hana haram. Adapun bermula segala zikir Quran itu niscaya maka halal ianya zikir tidak dengan kasat Quran. Kita yang baca wirid Wirid ada dalam Al-Quran. Lagi akhir surah Al-Baqarah kena wirid Nyan wirid zikir-zikir yang tanya baca ayat Quran yang tak berjaya tu zikir. Dia ayat Quran cuma dah baca tanya ni sebagai zikir. Nyan tak baca zikir Al-Quran nyan hana haram halal baca tapi dengan syarat baik kasat Quran. Waktu baca zikirnya kadang lulu wirid yang temayang aju misalnya dama lam solat mendengar wahid dama lam solat mendengar temayang aju wahid duk liko gero. Nya ada zikir dia baca orang menjunub. Dia baca orang yang menjunub asal hana kasat Quran. Walaupun yang dia baca ayat Al-Quran. Zikir dari ayat Al-Quran. Dia zikir lainnya hana haram cik. Adum zikir Al-Quran mentah hana haram. Asal baik kasat sebagai Quran. Ni zikir. Baik ni Quran. Ambil dia baca zikiran dah kasatnya sebagai ayat Al-Quran. Dapunnya sebagai baca Qurannya haram bagi orang junub. Kawasal itu dan bermula yang kedua itu menyentuh mushaf dan menanggungnya mushaf daripada bab lebih aula. Haram belum bagi orang yang kedua haram belum yang kedua bagi orang yang menjunub menyentuh Al-Quran. Tanggung dan menanggungnya Quran daripada bab terlebih aula. Dum sentuh mentang Quran, dum sentuh Al-Quran mentang haram, apalagi tanggung lebih aula haram lah. Bahkan karena lebih berat tanggung daripada sentuh. Dum sentuh mentang haram, apalagi tanggung. Jadi tanggung Qurannya daripada bab aula pun dari bab aula lebih aula haram lah. Daripada sentuh. Bahkan kerana lebih berat tanggung daripada sentuh. Adum sentuh haram apalagi daya tanggung. Jangan faham? Dan bermula yang keempat itu tawaf. Fardu ada ianya tawaf ataupun sunnahnya sama bagi orang yang berhaid kan. Haram bagi orang yang menjunub. Haram tawaf. Bahkan kerana dia berkali ke tawaf pada manzilah sembahyang. Maknanya sembahyang orang junub sembahyang bukan? Berarti tawaf menancik kerana tawaf pada manzilah sembahyang. Berarti tawaf haram cik bagi orang yang menjunub. Tawaf wajib, tawaf fardu ataupun tawaf sunnah haram. Kadang melumpur dengar kena buat tawaf kadang melumpur baca saya langit melumpur kamu junub. Ni berarti mana dia baru tawaf. Kah? Dan bermula yang kelima itu menetap pada masjid. Bagi orang menjunub muslim. Lahan haram yang kelima lah bagi orang yang menjunub untuk menetap dalam masjid. Ya duduk kadang mati lampu lah bayang Yang nak udah ginsat bak masjid dia ginsat. Gawat jamaahnya orang yang menjunub haram menetap. Baik ada malam masjid aja HP nak bak masjid.
Ya mati-mati lampu dah roh jak le yang nak udip lah yang kita ba masjid udip. Ajak ada masjid adu ya Cah. Ajak pecah HP nah sedangkan urangnya dengan mujunubnya harum. Haram bagi orang junub menetap dalam masjid. Bagi orang junub muslim. Orang junub yang muslim, yang orang yang muslimnya haram menetap dalam masjid. Keluar dengannya oleh kafir. Namanya orang kafir hana haram. Walaupun dia mujunub. Dan orang kafir dah tidur siap. Nah. Ini pun banyak junub. Itu dah. Masuk lagi juga. Boleh tidak nak nahid. Punya orang kafir hana tertegah menetap dalam masjid. Pakar karena keharaman dia hana terangkat. Karena dia hana muslim Karena dia hana Islam maka keharaman bagi orang Islam hana menetap bagi. Ya, walaupun dia kena hukum keharaman dia nak bagi. Nah, cuman gara-gara ji hana muslim sehingga hukum ke orang muslim hana berlaku bagi ji. Nampak maksud ji? Hukum haram bagi orang menjunub hana berlaku bagi orang kafir bahkan sebab ji kafir. Kan Islam. Tapi hukum tengah ji. Hukum haram ji berlaku. Pajang berlaku di saat ji Islam. Tengah huruf kiamat ji kena iqab cik. Nah, iqab rak segi di hana Islam. Yang tetap berlaku hukum kewajiban istilah dia, kewajiban yang diwajibkan bagi orang Islam. Yang bagi wajib cik, cuman ada wajib hansah dikubur dengan sebab di hana Islam. Tapi hukum wajibnya dia berlaku. Tengah huruf akhirat ji kena iqab. Kena siksa dia. Jadi kadang-kadang orang Islam wajib sembahyang. Pagi je nak wajib sembahyang, wajib cik. Cuma sembahyang je hana sah. Dengan orang kiamat je hana sembahyang kena siksa. Dia menancik keharaman dia berlaku bagi cuman hukum dia melengket bagi cuman dia hana berlaku hukum haram sebab dia hana Islam. Lagi. Berlaku rak segi di mukallaf. Setiap mukallaf berarti berlaku hukum. Dengan sebab di mukallaf dia berlaku hukum walaupun hukumnya hansah bagi. Tetap dia kena siksa. Cuma hukum haram dia hana bahkan dengan sebab dia hana Islam. Berarti hanya orang kafir tamung dalam masjid menetap dalam masjid di dalam keadaan berjunub hana haram. Cuman bagi orang kafir nyan hanjit tamang dalam masjid punya hana hajat. Punya orang kafir yang tamang sembarangan dalam masjid. Nyan hanjit. Sekalipun dia hana menjunub. Yang tadi ni tamang dalam masjid raya kadang naijak awak kafir. Ya tamang dalam masjid raya hanjit punya hana hajat. Jadi hana perle tapi ya tamang dalam masjid raya nya hanjit walaupun dia hana menjunub. Hanya hanjit tamang cik. Hukumnya kadang-kadang tak ni ngaraji. Hana hajat nak hana perle kan manggalang-galang mentah. Soalnya dia nak ada kujang masjid raya juga nak orang entah Islam orang bule istilah je Hana damang dalam masjid. Di kala kat masjid nampak pintu bak miurnya nan kena long ian nak idang ke kala ikem ke kala orang sembahyang. Tapi dia hana damang. Hana damang dalam masjid. Orang bule lagi entah di kafir entah di Islam hana pokok je hana damang. Mungkin kadang head atau apa enggak tahu. Ya pokoknya dia hana damang je kalan ke dalam masjid kalan ke lagi. Tapi hana damang. Jadi orang damang. Kadang hanya damang orang kafir hanya damang dalam masjid punya tanpa hajat. Dan pekarangan aja. Pekarangan termasuk masjid. Termasuk tapi kan nak orang sembahyang kena nunggu tarawih, sembahyang. Tapi naik pergi dong raya. Hana najis orang kafir bukan mah? Kadang-kadang Hanjit tamang. Lagi ada yang orang Islam hanjit tamang
lam gereja. Nya benar je orang kafir hanya tambang lam masjid. Murtad ni nama lam gereja. Nya hanya cik. Doko nama apakah amalah doko? Ha? Maya Muslim kan nama gereja kan murtad. Cuma dia awak kafe mungkin nama lam. Nya benar. Dia belum alam. Amkelah. Asyhadu. Nya hana dua kalimat syahadah panai Muslim. Doko punya contoh hajat mandamang kiban. Kadang hajat orang yang punya tambang punya Baiki. ya damang Islam kadang. Badung kuimu Masjidil Haram. Ya damang dalam masjid tu ya damang Islam je boleh. Ataupun kadang hajat je Hana masih dalam masjid ha. Masih kan? Kadang hajat ni nya perle je nya hana kutama dalam masjid di poh ada nanti lego. Dapat ipoh dia buat kafe lain. Tak mau dalam masjid ngak aman. Nya boleh sih. Hajat sik kan. Cuma nya hana hajat siapa yang ajar HP dalam masjidnya kan. Kecuali dengan izin Muslim balik beserta hajat. Punya izin orang Muslim yang balik nah hajat baru je tamang dalam masjid. Terkecuali karena darurat. Orang Muslim yang menjunub dia menetap dalam masjid menyena mudarat. Mesti menetap dalam masjid. Kadang lagi banjir berosa. Tengah mujunub dengar malam nayo tengah mujunub kaitran iraya kaplung nayo yang nak manyang macuk cik masjidnya namanya walaupun mujunub karena mudarat dia menetap dalam masjid. Lagi banjir berusaha nya ada taplung dalam masjid kakak dengan nayo tingainan. Nya berarti dia walaupun tengah mujunub. Dah malam dah longsor malam-malam pahala mujunub kah? Longsor plung aju hana fikir siapa dah demi mano le berangkat aju lam masjid yang namanya masuk masjid. Nya ada masalah. Tak contoh seperti Ziman yang melumpur dalam masjid. Lagi orang akan tengah kadang luhur. Ada semayang luhur dalam masjid dah dalam masjid keprihasa. Dandang terus lah aku dia tanggung seujun kadang. Tu tahu hanya ada semayang asa. Budaknya ada semayang luhur di dalam masjid. Dengar dalam masjid kan? Melumpur dalam masjid. Menjunuk lah dalam masjid. Belum mimpi. Melumpur kapai dalam masjid. Menjunuk raga dalam masjid. Dan Allah keluar daripadanya masjid. Sedangkan hanya terbit tengah banjir kadang tengah longsor. Agaknya melumpur dalam masjid. WC pak di luar masjid. Otomatis WC di luar masjid. Kena terbit agaknya di luar hanya terbit tengah banjir. Ngok urangnya tak terbit ngok mengenai mesti menetap dalam masjidnya boleh walaupun orang yang menjunub. Dan baik kamu lupa hanya terbit le kadang ataupun kadang urang kafe ada luar minta terbit nanti ipoh neo ataupun icu harta neo. Nyan mesti menetap dalam masjid hanya terbit walau bagaimanapun hanya terbit neo. Sedangkan neo menjunub WC yang dalam masjid. Nyan jid hana haram tak. Karena takut jatuh dirinya. Menyedak terbit dari masjid takut draw dengan Yohana le. Menyedak terbit langsung iba je oleh banjir. Gak ada huru-huru. Terbit. Kenapa? Ataupun hartanya. Takut ke harta. Menyedak terbit icu harta dia. Dia dah mepeng kadang balik dah tarik peng 1M kadang dah pasal jual lantah tak dalam masjid. Menyedak terbit icu dah dia orang. Hanya mati baik terbit walaupun dengar mujunub. Kenapa? Karena mudarat. Memelihara nyawa, memelihara harta hukum ni wajib. Jadi kenapa jadi baik? Wajib menetap.
Adapun bermula lalunya masjid, apa maksud lalu ini? Iaitu melewatinya masjid daripada ketiadaan menetap. Lagi tengok tebik dari pintunya ya. Jawab pintu je. Kadang Jio tak mon kadang. Nya payah putar dia Jio tak. Ada raya-raya tak masjid kadang. Kau dia nak salah parkir dah fikir nak. Ino WC ada tempat parkir ni sedangkan ni masjid nak rupanya WC belah ada je tak putar lang dia. Jio lah link je masjid dari pintunya ke pintu nya boh. Boleh. Maka tidak haram lah. Bahkan tidak makruhnya hanya masalah. Saya baik mana? Baik menetap. Hanya lalu mentang jak dari pintunya tebik dalam pintu je hanya haram. Hukum ada kakak lalu-laluan. Ya nak ke? Dan berulang-ulang orang majnun dalam masjid itu dengan manzilah menetap. Dah dia kalau masjid nah. Dah utanya sama lagi nanya menetap dalam masjid. Berarti juga haram. Bertiga lalu baik berulang-ulang. Lalu je tiga lalu. Doktor dia tiga lagak macam kalau ada pintu yang lagak ajak lihat pintu yang sebatu. Dan berulang-ulang lalu dalam masjid kira lagi menetap dalam masjid. Haram je. Kenapa? Dan keluar dengan masjid ada segala sekolah dan balai. Ibu daripada kata-kata masjid. Sekolah dengan balainya berarti hana harum. Hana harum tamong lam. Masjid tamong moy pula nya hana masalah. Ada mu junub, ada mu haid hana masalah. Berarti balai mana sih? Ada jabut ni. Tengok mu junub hampa mana le gak le abu. Ibu titik le abu. Hana mu mana le ngam mu junub mak juga tu. Ada balainya hana. Awak junub ada. Anak lu memang junub le lalan lu bocok nya juga balik. Agam. Tu kau ni nak cakap junub ni kau. Jaring. Nah, menjaring. Yang betul buat daya. Hak kan nak pegang. Lekor punya lupa ini mandi. Mana? Han, biasa di mana ni benda? Jadi di mana baru? Kebersihan. Mana kebersihan? Mana? Makan awadi ya. Awadi. Awadi. Magi. Nak bertanya nak cik. Madi dengan madi ya. Ni nak cik buat ni nak. Ni nak apa? Termasuk pasal tu pun menjunuk cik. Dia pasal tu punya menjunuk cik kan. Lumpur menjunuk cik. Keluar mani menjunuk cik. Yang kadang hana bersetubuh tapi keluar cik mani. Main sendiri. Yang berarti junub cik. Keluar mani. Setiap keluar mani berarti junub. Nafis main sendiri. Kenapa? Kau kawan acok dia. Tiba ya. Tiba nak tergaro. Mati ke ni? Kau cik tak mati. Ayo. Ibu